Write your details here and bila awak boleh start kerja. Maksud Encik, saya dapat kerja? Oh, awak tak nak ke? Tak nak saya cancel? Tak. Saya nak. Ini adalah peluang untuk aku berubah menjadi orang yang lebih baik dari dulu. Aku bertekad untuk melunaskan tanggungjawab ini dengan sempurna. Apa ni bang? Saya serius je ni. Kenapa ni bang? Semua okey tak? Tengok handphone kau. Banyaknya abang. Buat apa ni? Tapi ingat tau, macam bagi tahu mak yang abang bagi. Kau pandai-pandai je cakap daripada kau. Okey abang. Dek, Ya mak. besok kau sekolah? Besok sekolah tapi start lambat. Kenapa mak? Kalau macam gitu, besok kita semua makan sama-sama Okey. Boleh mak. Yang pergi mandi dulu Yang baru balik kerja. Baru tukar baju ni. Okey. Untuk kerja pada hari ini ada beza sikit. Hari ini aku harus hantarkan bahan dapur. Hidangan ringkas dibungkus dalam plastik. Beras, sayur, telur, minyak. Memang tidak mewah. Namun apabila aku mengetuk pintu pertama, seorang wanita tua tersenyum seolah-olah aku membawa emas. "Terima kasih," katanya dengan perlahan. Aku meneruskan langkah. Sebuah keluarga kecil berkongsi satu hidangan dengan ketawa yang lebih kuat daripada rasa lapar. Seorang bapa yang sakit mendoakan aku dengan mata yang letih tetapi hati yang penuh. Tiada siapa bertanya berapa pendapatan aku. Tiada siapa peduli tentang status aku. Mereka hanya peduli bahawa ada seseorang yang sudi hadir. Dengan setiap penghantaran, sesuatu berubah dalam diri aku. Aku melihat betapa rapuhnya kehidupan. Bagaimana kesihatan boleh hilang dengan sekelip mata. Bagaimana keluarga menjadi segalanya. Dan bagaimana kasih sayang tetap wujud walaupun tanpa wang. Wah, banyaknya mak. Wah. Ayam. Ambil dulu mak. Mak, Yan ambil tahu dulu Makan abang. Nak lagi? Cukup. Kenapa tak ambil ayam ni? Abang, makan, Makan. Dah kenyang. Ni lauk kau suka kan? Makan. Kau tengok abang kau kenapa? Makan. Okey, makan. Mak, Jai ada benda nak cakap dengan Mak. Apa dia? Jai nak minta maaf lagi Mak atas apa Jai dah buat. Jai tahu apa yang Jai buat salah. Tapi niat Jai sebenarnya untuk tolong keluarga ni je. Jai tak tahu pun apa yang Jai buat tu akan melibatkan keluarga kita. Terutama sekali Mak. Jai kesian tengok Mak macam gini. Jai kesian tengok adik macam gini. Bila masa Jai buat semua tu, Jai ingat apa yang Jai buat betul. Sebab Jai tahu kita perlukan duit untuk rawatan ayah. Tapi Jai terperangkap. Along tu dah ugut Jai. Jadi Jai dah tak ada pilihan lain. Niat Jai baik Mak. Cuma cara Jai salah. Jai harap Mak boleh maafkan Jai. Jai janji
untuk jadi orang yang lebih baik, Mak. Mak faham abang. Mak pun nak minta maaf dekat abang juga. Mak kasar dengan abang. Bukan apa. Waktu tu mak kecewa sangat dengan apa yang dah jadi. Mak tak sangka sampai boleh jadi macam gitu. Yang mak tahu, abang pergi kerja. Tiba-tiba polis datang angkat abang depan mak. Mak betul-betul tak tahu. Mak bingung waktu tu apa dah jadi kat abang. Dengan keadaan ayah sakit, adik kau masih kecil lagi. Abang tinggalkan mak dengan adik macam gitu je. Mak dah tak ada jawapan. Sejak abang pergi, abang dah tak balik lagi. Mak bertungku lumus kerja. Bawa dengan adik sekali. Mak dah tak tahu apa nak buat. Dengan keadaan ayah macam itu. Abang satu-satunya mak harapkan waktu tu. Kecewa mak bila abang kena tangkap. Sebab tu mak marah sangat. Mak rasa kecewa sangat. Marah dengan apa abang buat. Lepas tu tak lama, ayah kau meninggal. Mak dah tak ada siapa-siapa bang. Mak dah tak ada siapa-siapa. Ayah dah tinggalkan kita. Kau tinggalkan mak dengan adik. Susah, senang mak dengan adik kau je selama ni bang. Abang tahu, bila abang kat dalam, mak rindu sangat dengan abang. Abang anak yang pertama mak. Abang tinggalkan mak dengan adik macam gitu. Hari-hari mak rindu kenangkan abang. Tapi mak percaya ini semua benda dah berlalu. Abang dah tunjuk kesungguhan abang nak berubah. Terima kasih abang kerana berkongsi, bilang mak sebenarnya apa yang berlaku. Mak doakan terbaik untuk anak-anak mak semua. Mak, terima kasih kerana maafkan Jai, Mak. Terima kasih, Mak. Sebab Mak masih ingat makanan kegemaran Jai. Terima kasih abang. Kasih mak duit belanja untuk masak hari ni. Kau bilang Mak Tak. Taklah. Hari tu mak ada dengar korang berbual kat dalam bilik. Dah, makanlah. Makan. Bang, tinggi mana bang? Terima kasih. Bang. Tu kurang tuan ambil tu untuk abang. Wow, boleh. Abang, buat apa ni? Lap meja. Tak apa, biar mak yang buat. Tak apa, biar Jai yang lap. Tak apa, biar mak yang buat. Kau pergi rehat sana. Okey? Mak, kalau gitu Jai pergi kerja dulu Baiklah. Kau ni kerja apa ni? Jai kerja community work. Ada hari Jai hantar parcel, ada hari Jai hantar makanan. Tapi hari ni Jai nak buat kerja part time sikit lah. Jai buat delivery. Tak penat ke kau? Alamak, Jai dah biasa dah. Kerja ringan je ni. Jai pergi dulu Baiklah. Baik-baik tu. Mak. Abang dah keluar? Dah, kenapa? Dia gimana? Pergi kerja lah. Kenapa dengan kau? Tak apalah mak. Cuma Yan nak cakap something. Yan nak cakap terima kasih kasih abang peluang. Lagi-lagi masakan dia, masakan favourite dia lagi. Yan happy tau nampak keluarga kita bersama lagi. Dah lama kita tak makan sama-sama. Yan nak bilang mak, actually the past few days bila Yan teman abang pergi kerja kan, Yan nampak abang wah kerja keras mak. Yan dah penat, abang masih gigih dengan kerja. Dia tak komplain pun. Okeylah mak. Mak lap meja kan. Yan buang sampah. Okey? Okey. Mak doakan yang terbaik untuk anak-anak mak, katanya. Kata-kata itu menjadi peluang kedua aku. Kini,
Aku bekerja apa sahaja yang ada. Shift pagi, shift malam, pekerjaan yang sering dinilai rendah. Mereka tidak tahu kisah aku. Aku bekerja supaya keluarga aku boleh makan, supaya mak aku boleh tidur dengan tenang. Kerana penebusan bukan sekadar kata-kata, ia dibuktikan dengan usaha. Di penghujung setiap hari yang panjang, aku sedar tiada hina pada kerja yang jujur. Yang ada hanyalah maruah dalam memberi nafkah. Dan kali ini, aku tidak akan mensia-siakan peluang yang mak sudah berikan kepada aku. Ni tak tahulah laptop ni. Adik kau bising-bising tadi. Dia kata rosak. Rosak? Alah. Yalah Yan, abang nak pergi kerja dulu. Kau tak nak cari kerja full time ke? Apa kata kau cuba tanya dekat kerja arwah bapak kau dulu? Mak saya suruh saya kerja kat sana. Oh. Maknanya awak nak berhenti kerja kat sini lah.